Tempat terbaik simpan RM100,000 untuk jangka masa panjang. Siapa nak bekukan duit dalam RM100,000 untuk kegunaan lagi 2 tahun dan ke atas, Fad suggestkan gold bar 250 gram macam ni. Kata mentor emas Fad, tuan-puan, bekukan duit dalam bentuk emas lebih baik daripada tuan-puan simpan dalam tabung haji ataupun ASB, malah tanah sekalipun. Sejarah 20 tahun menunjukkan harga emas di tuan-puan naik secara puratanya 10% setahun. Ia lebih baik berbanding daripada ASB ataupun tabung haji, di mana dividen yang diberikan adalah 4 ke 6% setiap tahun. Bahkan dengan faktor inflasi dan risiko kejatuhan wang ringgit, emas jauh lebih berbaloi. Itulah sebab kenapa pakar kewangan nombor 1 Malaysia, iaitu Tuan Azizi Ali, sarankan hijrahkan duit daripada ASB kepada simpanan emas. Dulu ubi, sekarang beras. Dulu ASB, sekarang emas. Itulah pantun yang diulang-ulang beliau. Sudah lebih 3 tahun bila beliau nampak ASB tak sesuai untuk dijadikan sebagai simpanan untuk jangka masa panjang. ASB dan tabung haji cukuplah sekadar duit simpanan untuk jangka masa pendek dan juga duit yang nak digunakan dalam jangka masa terdekat. Untuk tuan-puan yang nak memiliki item 250 gram ni secara full payment ataupun boleh buat secara bayaran bulanan selama 10 bulan, tuan-puan boleh klik link di bio Fad untuk bantu tuan-puan dengan sebaiknya. Teruskan follow Fad untuk dapatkan lebih banyak ilmu simpanan emas dan juga kewangan. Semoga bermanfaat.